buku nota 20 hadis itu. Surah An-Nisa, surah yang keempat, muka surat 84 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah kamu Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu melakukan apa-apa syirik terhadapnya. Selepas Allah Ta'ala memerintahkan agar kita menyembahnya dan tidak melakukan syirik, perintah yang kedua yang patut kita buat adalah wabil walidaini ihsana. Kepada kedua ibu bapa hendaklah kamu berbuat baik. Ingatlah, kedua-duanya kena buat baik, bukan ibu saja. Cuma kalau kita lihat dalam hadis satu tu dia menceritakan kena buat baik kepada ibu lebih. Betul, sekiranya bertemu dua arahan daripada ibu ataupun bapa, maka hendaklah diutamakan ibu. Tapi bukan bermaksud dengan bapa itu kita abaikan. Jadi kepada kedua ibu bapa hendaklah kita berbuat baik. Okey. Dan saya melihat dalam rombongan kita, jemaah kita, alhamdulillah ramai yang membawa ibu. Tidak ada bawa bapa. Sedih bapa. Alhamdulillah. Maksudnya mengamalkan hadis pertama inilah ya. Ramai membawa ibu ya. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak ya. Baik. Terima kasih anakku. Dalam kita berbuat baik kepada ibu bapa ini, apa yang patut kita jaga ya? Ingatlah, siapa yang dah berjaya berbuat baik kepada ibu bapa, mereka ni boleh dikatakan kaki sebelah kanan tu mungkin ke syurga lah, insyaAllah. Amin. InsyaAllah. Amin. Ya. Dan sebelum tu suara saya di belakang jelas ke ya? Jelas. Okey Ustaz, Jelas, jelas. Kalau sudah saya dengar suara Puan Asmania tu, betul lah tu. Yeah. Sebab dia terkesan tu dengan Yaholik tu, saya tahu. Okey, alhamdulillah. Baik, jadi bagi kita sebagai anak yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbuat baik kepada orang tua ialah menyenangkan hati mereka. Itu yang patut kita bagi penekanan. Sebab tu kalau kita rujuk dalam surah Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan agar kita menyembah kepada Allah, jangan sembah yang lain. Untuk saya lihat kepada yang jemaah yang datang ni, alhamdulillah lah ya, tidak ada yang melakukan perkara-perkara khurafat dan sebagainya. Tapi kalau di tempat saya terlalu banyak perkara-perkara khurafat yang dilakukan oleh masyarakat di tempat itu. Tapi dalam pas ni saya nampak alhamdulillah muka-muka yang beriman ya, yang tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wabil walidaini ihsana, kepada kedua ibu bapa hendaklah kamu berbuat baik. Bila yang sepatutnya kita kena buat baik? Imma yablughanna indakal kibar. Bila umur mereka sudah sampai umur tua. Waktu muda okey ya, waktu kuat lagi okey. Yang Allah Subhanahu Wa Taala nak memberi sangat-sangat penekanannya adalah ketika mana kedua orang tua kita berada dalam keadaan umur yang sudah tua, dan waktu itu kita menjaga ibu ataupun bapa, ahaduhuma au kilahuma. Jadi apakah yang mesti dijaga oleh anak? Ramai anak yang memang berbuat baik kepada mak bapak, tetapi mereka gagal menjaga mulut mereka. Yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala adalah wala taqul lahuma uffin. Kamu ni tak boleh berkata Allah Ta'ala bagi sikit saja, saja. Tapi kadang-kadang yang saya pernah nampak, ini pengalaman sikit lah ya. Pengalaman saya bila saya bawa jemaah umrah ya, Zahazan travel juga. Kadang-kadang ada anak ni marah dengan mak. Bagus-bagus sudah bawa mak ke tanah suci ya, alhamdulillah. Tetapi mereka gagal menjaga mulut. Mereka berkata sesuatu yang menyakitkan hati ibu. Kadang-kadang saya dengar sendiri ya, anak bercakap kepada mak dengan suara yang kuat, sedangkan dalam ayat ni disebut wala tanharhuma, jangan kamu meninggikan suara, menghardik, menengking. Dan yang disuruh sangat-sangat adalah kita berkata kepada keduanya itu wa qul lahuma qawlan karima. Kita kena berkata kepadanya dengan kata-kata yang sopan, yang baik, yang mulia. Tapi yang saya tengok dalam jemaah kita ni, alhamdulillah ya, saya tengok alhamdulillah, syukur banyak-banyak.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal soleh yang kita buat kepada kedua ibu dan bapa kita lah. Amin. Tapi nak ada bapa ibu saya lah ya. Amin. Tapi apapun mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Sebab saya tengok pegang tangan mak kan naik tangga kan, makan dengan mak. Oh alhamdulillah ya. Saya tengok mak pun senang hati dengan anak. Alhamdulillah ya. Baik itu dengan mak ya. Tapi kalau kita melihat dalam satu hadis Nabi disebutkan bahawa bagi orang perempuan bila sudah kahwin dia kena utamakan pula suami dia. Sehingga kan ada satu hadis disebut Nabi pernah menyebut bahawa kalaulah seseorang itu boleh sujud kepada seseorang, pasti aku akan menyuruh isteri itu sujud kepada suami dia. Itu kalau takut kita tengok dia bawa bas bah. Semalam pun macam tu. Kita yang takut. Tengah-tengah sudah sampai rupanya. Ya, dah sampai. Oh, gantung cerita. Ya. Tidak apa, nanti kita akan sambung lagi. Kita dengan buat baik kepada ibu bapa, apapun tahniah kepada mereka yang berjaya menggunakan mulut dengan baik terhadap ibu dan bapa mereka. Alhamdulillah. Sekarang Of Amir Timur, the famous Raja of the Central Asia, which create very big empire during 35 years, including the southwestern part of Mongolia, northwestern part of India, so including Pakistan, Afghanistan, Iran, Iraq, Caucasus, Azerbaijan, Armenia, Georgia, up to Constantinople, up to Turkey nowadays. You can see, so it was under his empire. So it happened in the 14th century, late 14th, beginning of the 15th century, because Amir Timur started from 1370 until 1405. So he was not from the Genghis Khan family. That's why he had to put a puppet king from the royal family. But himself, in general, he was a king himself. That's why he announced himself as Amir. Amir is a general of the commander of the army. So that's why he was named, it was Timur, and then he announced himself as Amir. So Amir Timur became his name. So Amir Timur, in his life, he had 4 sons. So Jahangir Mirza, Miran Shah Mirza, Umar Shah Mirza, and Shahrukh Mirza. So 4 sons. So when he was still alive, he announced successor to the throne, which is elder son, whose name was Jahangir Mirza. But Jahangir Mirza died at the age of 20 when Amir Timur was still alive. So he was buried in his native birthtown, Shahrisabz, which is 90 km away from here. So then he announced second successor to the throne, which was the elder son's son, not the next 3 sons, but like Iran? I say yes, this is because of the influence from the Persian. So, and then of course that some additions they made of masses too. I mean, because not if you pay attention to every detail, not exactly when he made some restorations, renovation works in here. So he just noted that this is not one way because
ambil gambar. Saya nak masuk dalam. Okey. Oh, dia nak masuk sana. Cantik kan? Cantik kan? Dia ambil dekat-dekat. Tak kita zoom. Itu je. Cantiknya, Masya Allah. Depan kakak tu. Tak nak datang berdua je. Rasa hujan dekat Uzbek. Hujan. Kena beratur. Kena beratur, ya Allah. Masalahnya hujan. Masya Allah. Cepat. Allah nak bagi kita rasa hujan kat Uzbekistan. Hujan rahmat ni, insya-Allah. Amin. Saya asal ustaz tu, dia ajar saya antara petua nak awet muda, basah lencun air hujan. Supaya dia kata air hujan tu kan rahmat Allah. Dia kata mandi untuk awet muda. Petua awet muda. Ustaz tu bagi kat saya. Sebab ini dia international. Dia international, jadi dia punya pelancong dia memang international lah, tak agamahan. Yang kita pergi tu lokal-lokal. Tandas. Tandas ke? Belakang pun cantik, depan pun cantik, ya Allah. Setiap bangunan dia kan mesti ada ruang tengah, kan? Memang 10 kali ganda mahal. Sebab dia punya ni. Mana? Saya tak tahulah. Ni nak cakap macam mana, semua cantik. This is for you. This is for you. Yes. Ya. Saya tu tak kisah juga, tapi This is for hadiah, like this. Plastic. Tak kena beli satu, masuk kelas online, saya cakap beli dari Uzbek. Tak pasal lah. beli. Saya beli baju dia. Baju Uzbek. Saya ingat kata-kata Ustaz tu kan. Balik mana-mana Ustaz kata ni saya bawa balik daripada Uzbek. Sama kita promosi kita ada buat ni ke Uzbek. Saya pandai cakap tapi tak pandai nak buat tu, tak pandai. Pandai cakap je. Sebab saya tak boleh berniaga. Guru mengajar perniagaan. Dalam ni ada kedai kecil-kecil. Macam jual. Saya duit som ada lagi. Kita akan pergi ke tempat lain ke untuk beli duit som? Pasar lah. Kat sini tadi. Betul. Pandai akak mengingatkan saya. Kalau tak saya nak pergi habiskan duit selagi ada. Terima kasih akak tau. Itulah. Saya nak gambar dekat tempat yang ada bunga-bunga banyak tu kak. Kita tengok ada bunga banyak. Dia pun dah habis kan masa lawatan.
Hasan kampung tu susun. Kampung tu susun leki. Masih situ. Ya ada. Macam mana kenal ya? Abim lah Satu sekolah dulu kita orang. Wah. Sekolah Haji Surai. Itu adik lah jenis sekarang. Saya kenal dia sebab dia ngajar satu sekolah dengan saya. Methodist CS dia. Awak yang putih ni cantik. Kak, lawa kak. Tak tiba. Dia nak balik dah. Gedung kat sini tak? Bawah pokok kan? Pandainya kak. Abang terus jaga tongkat kakak ni bang. Nanti jatuh. Mana ni? Ada dekat sebelah sana. Saya kasih. Kita di sini kami tahu ramai punya orang salam. Ramai. Kawan-kawan saya ada sembang. Kita section 9 dia. Sekelang Masya Alam tu macam tempat main-main kami juga lah. Masa kecil-kecil selalu pergi Taman Masya Alam tu, Taman Tasik. Ada kecil-kecil. Masa anak-anak saya kecil. Lama duduk Selangor. Lama dah Selangor. Lepas tu sekarang tu 2010 suami tu ke Kelang. TNB Corner Bridge Kelang. Oh, TNB dah. Jadi macam section 14 depan UiTM tu. Kalau saya shopping-shopping apa kan. TNB Kelang Corner Bridge. Apa belah kita? Apa Corner Bridge? Cantik lah dia punya pemandangannya. Kalau tak hujan lagi cantik saya rasa. Ini orang nak tempat shopping. Autumn kan? Adalah banyak sebenarnya jalan. Rasa naik balik. Tak apalah, dah dapat dah apa cinta hati. Apa semua gemuk lah hari tu. Bang pegang tongkat bang. Sekejap. Abang pegang dulu. Nanti Buka zip. buka zip dulu. Mayang sini ke? Dia ni rasa macam dah pergi lunch dulu dia. Ni tempat apa? Tu kat mana? Ini dia punya monumen dia kan. Kenangan untuk isteri dia yang tercinta. Tadi tu kubur ke? Kubur. Masjid. Dia masjid tu macam Shahjahan. Masjid dia macam Shahjahan lah. Taj Mahal. Okey. Saya dah beli dah sebenarnya. Abang bincang apa? Sembang. Dinding dia pun cantik. Kayu. Masya Allah. Tengok tu, dalam tu kayu. Masih lagi ada jualan-jualan. Oh. Jadi kita kena masuk ke kita? Takkan, kita ambil lagi luar saja. Kita tak masuk kat sini. Ambil video sikit abang tolong. Biar petang. Kalau tak ada videonya tu kat sini. Dia kata bazar tutup hari Isnin. Itulah. Saya ingat siapa dah tak lupa hari dah kita. Ingatkan hari ni Sunday. Lepas tu dia kata tak tutup Monday. Cantik
ingin bangun kat atas tu. Wah, cantik. Cantik, cantik. Cik Bek, buah apa? Plum. Plum kan? Sekejap. Cik Bek, buah apa? Wah, sedapnya. Satu soalan daripada saya, satu soalan. Sebab nanti saya akan sentuh berkaitan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua sambung lagi. Baik, sebelum tu saya nak tanya kan, kita sibuk membeli belah. Alhamdulillah, rezeki Allah Ta'ala bagi kepada kita, kita nikmati, kita gunakan ke jalan yang baik, berbelanja. Ada tak kita beli untuk mak dan bapak kita? Mak ayah dah tak ada, Ustaz. Oh, tidak ada, alhamdulillah, beli untuk suami lah. Suami ikut sekali. Oh, suami. Dan sekarang ni bagi mereka yang ada ibu dan bapa, bagi mereka yang masih ada ibu dan bapa,